lebih daripada 10. 11/10. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di sesi penyerahan kunci kali ini. Sekarang tim Amsyar Bina Holding berada di Kampung Kelias Kecil Beaufort. Tuan-puan boleh nampak sekarang kita ada buat sesi penyerahan kunci. Rumah ni berkeluasan 1245 square feet, mempunyai 4 bilik dan juga 2 tandas. Sekarang saya bersama dengan tuan rumah iaitu Puan Miza dan Tuan Yazid. Jadi saya ingin bertanya beberapa soalan kepada tuan rumah antara pengalaman sepanjang tuan rumah berurusan dengan kontraktor Amsyar Bina Holding. Mungkin tuan boleh kongsikan macam mana cara pembayaran ketika pembinaan ni sedang dijalankan. Mungkin tuan boleh kongsikan macam mana pengalaman cara pembayaran di kontraktor Amsyar Bina Holding. Cara pembayarannya standard. Kami ada 13 kali bayar. Ikut progres lah. Dari start awal sehinggalah progres yang terakhir clearing. Kami sebagai tuan rumah pun dah ragu-ragu sebab pembayaran pun ikut progres kerja lah. Berapa rating yang tuan boleh bagi untuk kontraktor Amsyar Bina Holding sepanjang pembinaan? Mungkin tuan boleh sharekan rating sertakan nasihat kepada orang di luar sana. Secara jujurnya, rating ni kami boleh bagi 11/10 tu ikut pengalaman yang kami tengok lah. Feedback kami sebagai tuan rumah ni daripada segi pengurusannya memang terbaik. Orang bilang senang kita mau berunding bahkan. Dari segi pekerja pun memang sangat orang bilang berkemahiran lah. Jadi tidak rugi kita pilih Amsyar Bina Holding. Akhir sekali kami sebagai tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih kepada Amsyar Bina Holding kerana telah memberikan kepada YM House hadiah misteri yang berupa aircon. Saya doakan semoga Amsyar Bina Holding terus maju lah. Sekian, terima kasih. Syukur Alhamdulillah kita sudah mendengar kita punya maklum balas tuan rumah pada hari ini. Alhamdulillah kita punya klien sangat berpuas hati dengan kita punya perkhidmatan. Kepada orang di luar sana yang masih lagi tercari-cari kontraktor bina rumah Sabah, boleh cari Amsyar Bina Holding.